Korang mesti pening kan nak beli Tuscany ke ataupun nak beli Pannaria? Mesti aku tunjuk kat korang. Dari segi reka bentuk, kalau untuk Tuscany 150, design dia lebih kepada retro klasik dengan body yang agak besar, gemuk dan nampak macam Vespa moden. Akan tetapi Pannaria 125 lebih kepada retro minimalis, lebih compact, ringan dan sesuai untuk akak kitchen. Kalau kau nampak Tuscany ni, bontot dia lebih mancung dan besar. Tapi kalau Pannaria ni dia kecil sikit. Dia petit. Dari segi enjin pula, untuk Tuscany ni menggunakan 150cc. Tapi untuk Pannaria ni menggunakan 125cc enjin dia. Tapi tentang top speed, bagi aku sama je kot. Maybe boleh pergi dalam 130. Untuk meter pula, Tuscany ni dia menggunakan fully digital. Macam calculator, tet. Tapi kalau Pannaria pula, dia menggunakan kombinasi antara digital analog dengan meter digital. Tuscany ni dia menggunakan keyless. Lepas tu dia ada charger juga kat sini. Tapi charger USB-A. Tapi kalau Tuscany pula, dia sama juga ada charger. Cuma dari segi kunci, dia pakai kunci tradisional. Dari segi kebesaran tangki, kalau Tuscany ni besar jugalah. Aku rasa boleh kau letak helmet. Tapi kalau Pannaria pula, dia punya seat ni kecil. So aku rasa kau nak letak helmet pun, helmet stern lah kot muat. Tu pun tak tahu muat ke tak. Kalau kau berminat dengan motor belakang ni, isi back view sekarang, okay?